perempuan, saya nak kongsikan pengalaman pasien kita yang mana pasien kita ni perempuan, dia masih muda, lelaki. Alright, ini dikongsikan sendirilah oleh kita punya pakar jantung. Alright, yang ni perkongsian yang dikongsikan sendiri oleh kita punya pakar jantung. Yang mana perempuan, kita punya pakar jantung, yang ni adalah kenalan rapat lah kita punya pakar jantung. So lelaki. Pasien ni perempuan lelaki masih muda, baru 38 tahun tuan-tuan. Lelaki masih muda, baru 38 tahun dan sportman. Bukan orang biasa perempuan, sportman. Memang aktif bersukan lah. Memang aktif bersukan. Jadi yang mana tuan-tuan perempuan, kita kata dia sangat aktif bersukan. So gaya hidup dia sangat sihat dan pemakanan dia memang very kita kata strict lah dengan pemakanan ni. Everyday amalkan makanan yang sihat. Everyday dia amalkan makanan yang sihat tuan-tuan perempuan. Tapi itu bukan bermaksud dia tak berpotensi untuk ada masalah jantung. Yang mana kes dia perempuan agak terkilal lah. So pasien ni 38 tahun, so masih muda. Aktif bersukan, jaga pemakanan. Tapi satu hari perempuan dalam 2 ke 3 hari macam tu dia alami simptom ketak dekat bahagian dada. Rasa macam tu susah nak bernafas, tak selesa lah dekat bahagian dada. Dia rasa macam ketak dada, tak selesa dekat bahagian dada. So pasien ni perempuan, dia bila mana dia alami simptom ni lebih kurang 2 ke 3 hari. So dia decide untuk pergi ke ke klinik lah untuk buat pemeriksaan. Bila dia alami simptom macam ni, perempuan dia decide untuk pergi ke klinik untuk buat check up. So bila pergi check up, tuan-tuan perempuan buat pemeriksaan dan sebagainya. So doktor diagnose ketak dada tu disebabkan oleh masalah GERD. Doktor diagnose ketak dada tu itu disebabkan oleh masalah GERD. So yang mana tuan-tuan perempuan, bila dah diagnose disebabkan oleh masalah GERD, alright, tapi balik rumah pasien ni dia bimbang. Sebab atlet kan tuan-tuan perempuan, sportman, so sangat risaulah kalau tak tahu keadaan kesihatan jantung ni. Sangat bimbang kalau tak tahu keadaan jantung. Sebab bila mana kita bersukan, jantung kita kena bekerja keras. Sebab itulah kadang-kadang kita nampak kan banyak yang atlet kan kolaps, kita tengah bersukan tiba-tiba kolaps dan sebagainya sebab tak tahu keadaan ke jantung. Bila mana kita bersukan, kita tak tahu keadaan jantung. Kalau jantung kita ni problem, kita paksa jantung kita bekerja keras, so itu boleh menyebabkan kolaps, boleh kena serangan jantung dan sebagainya lah. So pasien ni pun dia bimbang. Ini dia pun kontak lah kita punya pakar jantung. Alright, dia kontak kita punya pakar jantung. Perempuan dia decide nak datang lah. Dia bagi tahu dia kata dia kongsikan lah simptom yang dia alami dan pakar kita pun sarankan untuk buat pemeriksaan. Dan pakar kita pun saran untuk buat pemeriksaan. So yang mana tuan-tuan perempuan, bila mana dah buat bila mana pakar kita advance and then pasien ni kata dia memang decide nak datang. Cumanya dia tengah cari waktu yang sesuai lah. Dia tak boleh datang dalam waktu yang terdekat. Dia tak boleh nak datang pada waktu yang terdekat sebab jadual dia sangat padat. So dia akan cari waktu yang sesuai dan after that dia akan datang lah. Tetapi perempuan yang mana yang terkilannya tuan-tuan perempuan, sebab dia belum sempat datang perempuan. Selepas beberapa, tak sampai seminggu lah, kita terima call. Kita terima khabar which is yang mana pasien ni dah meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung lah. Pasien ni perempuan, dia meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung. Dia meninggal dunia sewaktu tidur. Sewaktu tidur, punca kematian disebabkan serangan jantung. Hasil daripada postmortem. Hasil daripada postmortem perempuan, kita dapati pasien ni dia dia punya saluran darah dia ketiga-tiga 100% 100% block. Ketiga-tiga saluran darah dia perempuan kita dapati ketiga-tiganya block. So that's why lah punca kepada kena serangan jantung tersebut. Jadi perempuan nampak ketak dada kan, pada awalnya disebabkan GERD, tapi rupanya disebabkan oleh